Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, Hari Kerjaya UKM 2026 merupakan platform tahunan yang dianjurkan bersama UKM Career dan Talent Bank. Direka untuk menghubungkan pelajar serta graduan dengan majikan terkemuka dari pelbagai industri. Ramai graduan masuk alam pekerjaan dengan andaian bahawa CGPA sudah cukup untuk mendapatkan kerja idaman. Namun, hakikatnya, majikan hari ini mencari lebih daripada sekadar angka di atas kertas mereka, mahukan individu yang boleh berkomunikasi, berfikir kritikal, bersedia untuk terus belajar dan berdaya tahan dalam persekitaran kerja yang pantas berubah. Segmen ini mendedahkan vibe check sebenar yang dilakukan oleh majikan semasa pengambilan pekerja baru. Alright, first of all, we will then take a look into factor of their personality, their communication skills, and the entire of interpersonal skills. Di sebalik kegembiraan para pelajar yang memenuhi Dewan Dekta hari ini, terdapat satu soalan yang besar sering ditanya oleh graduan. Adakah CGPA tinggi cukup untuk berjaya dalam pasaran kerja 2026? Hari ini kita tanya terus kepada mereka yang lebih arif. Okay, to be honest kan, nanti speak mat kalau dari segi pelajaran tu kita memang kita letak dari segi sektor, orang kata diploma, degree dan ke atas. Tetapi walaupun you ada SPM level ataupun yang ke bawah pun kita akan ambil untuk bekerja, tak ada masalah. Cumanya dekat sini tak ada istilah kalau contoh orang kata apa CGPA tinggi tapi tolak dari segi attitude. Attitude tu macam-macam attitude, tapi cara pembawakan you dekat dalam bidang retail tu macam mana? Mesej daripada para majikan pada hari ini adalah sangat jelas. CGPA membuka pintu, tetapi sikap dan kemahiran insaniah yang menentukan sama ada anda kekal di dalam. Dari Dewan Dekta UKM Bangi, saya Rosarin Rozi, Nadi Bangi.